Dalam konteks itulah Xi Jinping datang melawat ketiga-tiga buah negara ini. Walaupun lawatan ini kita dimaklumkan KJ telah pun dirancang sebelum ucapan Trump, tetapi timing dia saya fikir yang agak strategik dan cantik untuk China, yang mula meletakkan diri mereka sebagai satu rakan dagang yang boleh dipercayai, rakan dagang yang reliable, rakan dagang yang tidak akan mengejutkan anda dengan tarif, rakan dagang yang mahu berkawan dengan anda dan bukannya hendak memarahi ataupun memusuhi anda. Itulah dunia dah berbeza dah sekarang. Kalau dulu Amerika Syarikat dilihat sebagai kuasa yang mempunyai soft power, mempunyai pengaruh yang mana semua orang macam nak berada dalam orbit Barat dan Amerika Syarikat. Kalau tak semua pun itulah yang dianggap sebagai default, dan China dilihat sebagai entiti yang jauh, entiti yang mungkin asing. Sekarang ini sudah terbalik, China yang dilihat sebagai the defender of global trade and globalization. Kita mungkin bincang beberapa MOU dan pengumuman yang telah disebut sewaktu lawatan tersebut.